tak Islamik. Lathaifa Koyakecam rosakkan kuil tanpa kebenaran. Ganggu minoriti India. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Peguam dan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Lathaifa Koya, mengecam tindakan merosakkan kuil Hindu tanpa kebenaran secara sengaja serta gangguan terhadap kaum India, dengan menyifatkan perbuatan itu sebagai tidak Islamik dan berpunca daripada sikap perkauman. Dalam kenyataan di X, Lathaifa menegaskan bahawa Islam melarang pemusnahan rumah ibadat lain serta perbuatan mempersendahkan agama lain. Sangat mudah untuk menjadi pembuli di negara yang mana anda adalah majoriti dan mempunyai kelebihan politik. Itu adalah cara pengecut. Kaum India atau Hindu adalah minoriti yang paling terdedah, lemah dari segi politik dan ekonomi. Kata Lathaifa pagi ini, ancaman sebenar kepada tanah kita adalah Akta Pengambilan Tanah 1960 yang digunakan oleh pemaju besar dengan pakatan sulit elit kerajaan, tegas Lathaifa. Kuil itu berada di sana selama berpuluh tahun sebelum ia dibeli oleh perniagaan Melayu yang sangat kaya dan berpengaruh, yang sedar akan kewujudan kuil tersebut. Namun naratif yang dibawa adalah kuil itu merupakan penceroboh yang diberi pampasan atas apa yang dipanggil sebagai pencerobohan mereka. Ia adalah naratif palsu dan tidak adil yang dipopularkan oleh PM Anwar sendiri, tambah beliau.